Di balik aliran tenang Batang Lopar, tersembunyi sebuah kisah lama yang terus hidup. Bukan sekadar cerita, tetapi warisan jiwa. Di sinilah terletaknya Kampung Pusak, hulu, tengah dan hilir. Sebuah kampung yang kaya dengan budaya dan tinggi nilai kemanusiaannya. Sejak dahulu lagi, masyarakat Kampung Pusak telah mengamalkan satu adat yang dikenali sebagai adat Mupu. Adat ini lahir daripada kehidupan masyarakat yang sederhana, namun penuh dengan rasa empati dan kebersamaan. Ya, kalau adat Mupu di kampung ni, mula-mula dulu dia tak sepenuhnya dalam kampung ni, dia sampai kat masjid je. Setelah itu yang kampung Ulu tu minta kita kerjasama sekali lah dari hilir sampai ke Ulu. Berkenaan dengan Mupu ni, jika ada orang yang meninggal, memang secara automatik kita bahasakan Mupu lah. Naik tiap-tiap rumah, ada orang bagi beras, macam lah, bagi kelapa, apa benda lah, garam, gula dan duit, macam tu dia orang bagi. Apabila berlakunya kematian, mereka tidak membiarkan keluarga si mati bersendirian. Lalu, wujudlah satu amalan, berjalan dari rumah ke rumah, mengutip sumbangan secara sukarela. Itulah asalnya adat Mupu yang diwarisi turun-temurun hingga ke hari ini. Memang macam ni lah adat. Kalau mati di Kampung Pusak ni memang automatik dia terus. Yang apa nama, budak-budak tu tak payah kita panggil lagi. Kalau mati, dia orang budak-budak tu kumpul, dia tahu dah. Dia terus jalan bawa guni. Bawa guni seorang satu pergi rumah ke rumah. Macam itulah adatnya. Apa yang menjadikan adat Mupu di Kampung Pusak begitu istimewa ialah semangat sukarelanya. Berbeza dengan sesetengah tempat lain yang melantik individu tertentu dengan bayaran. Di sini, semuanya dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Anak muda tampil ke hadapan, menggalas tanggungjawab dengan penuh keikhlasan. Inilah keunikan yang menjadikan adat ini terus hidup dan dihormati. Jadi, cara Mupunya berbeza lah. Untuk Pusak tak dah diterang nak, macam ni nak. Untuk berarti nyasi di-announce gila. Cuma kaedah tidaknya berbeza. Macam di Pusak, dia tetap yang sama. Mupu terus ada Mupu terus. Di Beladin cadanya akan cari dua orang yang betul-betul Mupu, memakan hari selalunya sampai 3 hari. Sebabnya ada orang aja. Tapi diberi sagu hati lah untuknya pergi ke rumah-rumah. Adat Mupu bukan sekadar tradisi, tetapi lambang kasih sayang dan kemanusiaan. Inilah warisan kita, warisan yang perlu dihargai, dipelihara dan diteruskan sepanjang zaman.